Assalamualaikum, Kak Leha. Waalaikumsalam. Aida, ingat siapa tadi? Sayalah Kak Leha, siapa lagi? Tu mana jauh nampak tu. Apa yang dipikirkan tu? Ibu. Tadi kan? Dulu pergi rumah kawan. Lepas tu, diorang dah beli baju raya baru. Cantik-cantik pula tu. Kita bila? Nurul, ibu tak mampu nak beli baju baru raya tahun ni. Kita simpan untuk keperluan raya. Tapi ibu, semua orang ada baju baru. Kenapa kita tak boleh? Ibu minta maaf Nurul, baju baru tu bukan perkara penting. Yang paling penting kita ada satu sama lain, okey? Dah lah bu, selalu macam ni. Nurul. Dah lepas pun macam ni juga. Nurul, dengar ibu. Lah, Nurul benci ibu. Nurul. Ish, tak cukup ni. Sedih juga cerita Kak Leha ni. Tengok, sampai terkeluar mata saya. Kau Aida, dah ada je. Nak berbuka dah ni. Kak Leha masuk dulu lah ya. Tak ada baju raya, tak ada baju raya, tak ada baju raya, tak boleh raya, tak boleh Baju raya. Baju raya. Baju raya. Baju raya. Maafkan Ibu, Nurul. Ibu tak mampu nak beli baju raya tahun ni untuk Nurul. Awak, minumlah. Makasih awak. Awak, semalam kan, saya sempatlah singgah pergi rumah Kak Leha tu. Okey. Saya tengok dia sedih je. Saya pun tanya dia, kenapa dia sedih? Habis tu, dia jawab apa? Kak Leha tu sebenarnya dia sedih sebab tak dapat nak tunaikan permintaan anaknya, si Nurul tu. Nak beli baju raya baru. Yelah kan, kita pun tahu Kak Leha tu bukan tak nak beli, tapi tak mampu. Yelah, siang kat Kak Leha kan. Kita doakanlah semoga Kak Leha tu dapat tunaikan hajat anaknya tu. Baik, sebelum kita akhiri mesyuarat kita pada hari ini, saya minta admin untuk maklumkan tentang agihan zakat syarikat kita. Silakan Madina. Terima kasih Encik Kusha. Saya nak maklumkan kepada semua kaki tangan dan pelatih yang mempunyai keluarga, saudara mara atau jiran tetangga yang layak menerima bantuan zakat, boleh maklum kepada saya selewat-lewatnya pada minggu hadapan. Untuk makluman semua, zakat ini merupakan rebate cukai yang boleh ditolak daripada jumlah cukai kena bayar. Dan dengan usaha ini kita harap dapat membantu golongan yang memerlukan. Bagaimana dengan status akaun kita, Madina? Untuk maklumat terkini yang telah saya terima, akaun syarikat telah disahkan oleh pihak juru audit dan pihak ejen cukai pula telah mengira jumlah cukai dan zakat yang perlu dibayar. Bagus, pastikan bayaran zakat dibuat kepada pihak berkuasa zakat dan sebahagian diagihkan kepada kumpulan sasaran kita. Baik, ada apa-apa lagi? Cik Syawal? Ada cik? Nurul, pergi tengok siapa datang tu. Bu! Ya. Nak tengok siapa datang? Kejap, ibu datang. Cepatlah Bu! Kejap lah. Ish.
Nurul minta maaf sebab banyak susahkan ibu selama ni. Selamat Raya Ibu. Terima kasih sebab selalu ada dengan Nurul. Assalamualaikum. Hari Raya bukan sekadar tentang baju baru, tetapi tentang hati yang bersih dan hubungan yang penuh kasih sayang. Semoga Aidilfitri membawa kedamaian dalam hidup kita semua.